أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فتح فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم من فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat-Nya kita dipanjangkan umur, diberi nikmat kesihatan, keafiatan serta taufik, dijemput oleh Allah, dipertemukan lagi kita di dalam taman syurga majlis ilmu pada ketika ini. Mudah-mudahan antum semua sihat walafiat insya-Allah dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita apa? Penama muka surat apa? 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Pengarang bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Jadi wajib bagi setiap lelaki dan perempuan yang melakukan ibadah, wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk beribadah dengan ibadah yang betul, dengan cara yang betul, ibadah yang didirikan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu. Maka apabila seseorang hamba itu telah melakukan pelbagai ketaatan, telah melakukan pelbagai ibadah zahir maupun batin dengan cara yang betul, insya-Allah akan ada pahala dan kebajikan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Namun hendaklah kita mengetahui setiap pahala ataupun kebajikan daripada ibadah yang kita buat itu belum tentu kekal. Hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, hari ini kita belajar agama, kita solat, kita bekerja mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal. Insya-Allah jika betul niatnya diberi ganjaran pahala oleh Allah. Namun hendaklah kita ketahui bahawasanya ganjaran pahala dan kebajikan yang kita telah perolehi itu belum pasti kekal hingga ke kiamat. Jadi kita jangan sedap duduklah maksudnya. Mentang-mentang dah buat banyak amal, dah banyak melakukan taat, banyak buat ibadat, kita senang hati. Tak boleh nak senang hati lagi. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang menjadi asbab
Segala amal dan kebajikan yang kita buat itu tidak diberi pahala oleh Allah. Ataupun dibinasakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah bagi kita semua ni tahu bagaimana kita ni diwajibkan mengetahui cara melakukan amal. Kita juga wajib tahu cara memelihara amal. Contoh kalau solat, bukan saja pandai mendirikan solat dengan ilmu, kita nak kena tahu juga, kena pandai juga memelihara, menjaga pahala solat tu. Kalau pagi tadi kita ada sedekah dan sebagainya, kita kena tahu bagaimana kita nak memastikan, nak berusaha supaya ganjaran pahala sedekah kita dan sebagainya itu nanti berkekalan hingga hari kiamat. Boleh ditimbang di mizan di padang mahsyar besok. Kerana ada perkara-perkara, masalah-masalah dalam hati yang merosakkan amal. Antaranya ni, ujub. Penyakit ujub. Ini yang sedang kita nak bahaskan ataupun sembangkan ni. Jadi mengetahui bagaimanakah contohnya yang dikatakan penyakit ujub itu penyakit yang bagaimana? Adakah ia penyakit anggota zahir ataupun ia penyakit anggota batin, iaitu hati? Kalau penyakit anggota zahir kita boleh nampak lah. Kalau luka nampak luka, kalau bengkak nampak bengkak. Tapi kalau masalah penyakit hati ni tak nampak. Nampak tuannya elok, comel, lawa je. Tapi kalau ada penyakit hati ni tak nampak. Kita hanya boleh nampak penyakit dalam hati kita berdasarkan ilmu. Ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh nampak, tak boleh jumpa penyakit itu dalam hati. Sedangkan penyakit itulah yang membinasakan ibadah kita. Jadi hari ini kata musannif pada nak menyatakan penyakit ujub. Ujub ni apa? Ujub ni penyakit yang bagaimana? Ketahui olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya, atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan dirinya, seperti ilmunya dan ibadahnya. Jadi mudah bahasalah kita nak faham. Ujub ni makna kita bangga dengan diri sendiri. Kita bangga dengan diri kita. Ujub, perasan kagum dengan diri sendiri. Tak sangka aku ni boleh banyak buat amal. Tak sangka aku ni boleh banyak bersedekah. Tak sangka aku ni banyak ilmu. Tu penyakit perasan. Kalau bahasa Melayu kita, penyakit perasan. Jadi kita kagum dengan diri tu. Tak sangka aku ni, orang lain tak ada sedekah macam aku. Orang lain tak ada sedekah macam aku, tak ada, tapi aku dia syok sendiri. Tu penyakit ujub ni, perasaan. Tu kita tengok dalam hati kita ada tak perasaan tu? Perasaan yang macam tu makna kita kagum dengan diri. Tak sangka aku ni, tak sangkalah aku ni, tak sangkalah aku ni. Ada tak perasaan tu? Kalau ada, itulah dia yang namanya penyakit ujub. Contoh macam sekarang ni kita menuntut ilmu, kita kata tak sangkanya aku ni, orang lain tak belajar, aku ni boleh belajar. Orang lain tak semayang, aku ni hebat tu, boleh semayang ni. Dalam penat-penat bekerja pun boleh lagi semayang, hebat. Dia puji diri sendiri, angkat bakul isi sendiri, isi bakul angkat sendiri. Itu pula penyakit ujub, merosakkan amal. Kita merasa contoh sekarang kita dah hijrah, dulu tak semayang, dulu tak mengaji, dulu tak peduli majlis ilmu, dulu aurat tak tutup. Sekarang ni dah belajar, dah mengaji, dah sembahyang, hadir majlis ilmu tak tinggal. Tiba-tiba kita kagum dengan diri kita. Hebat aku sekarang. Kalau nak bandingkan dulu, buat maksiat pagi, petang, siang, malam. Sekarang ni, tak sangka.
Dosanya lagi besar daripada dosa sewaktu kita melakukan maksiat. Waktu kita jahil, waktu kita tak ada ilmu, waktu kita tak solat, waktu kita abaikan agama, itu maksiat kita. Pada dosa yang kita pernah buat dulu-dulu. Nampak tak? Ni, jadi bila ada perasaan macam tu dalam hati kita sekarang ni, tak sangka aku ni. Dulu bukan main jahat lagi aku ni. Sekarang ni, dekat-dekat macam malaikat, sikit je lagi. Sikit-sikit lagi nak jadi malaikat dah, sikit je lagi. Hebat, tak sangka aku ni lah. Tu, dosanya lagi besar daripada segala dosa yang kita pernah buat zaman jahiliyah dulu. Na'udzubillah min zalik. Inilah antara penyakit hati yang merosakkan pahala ibadah. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak buang penyakit ni? Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak rawat penyakit hati kita ni? Nanti kita jadi syok sendiri, berasa dah banyak pahala, berasa dah banyak ibadah, berasa dah banyak bekalan. Rupa-rupanya tak ada. Rupa-rupanya tak ada kebajikan pun, rupa-rupanya. Kita boleh sedar benda ni bila kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu baru kita sedar amal kita rosak ke tak rosak. Kalau kita tak ada ilmu, satu lagi penyakitnya, kita akan perasan amal kita dah banyak, kita perasan amal kita dah betul. Ini antara sifat yang menjadikan, yang menyebabkan kita ni tak sudi nak duduk dalam majlis ilmu. Ini antara penyakit. Perasan dah alim, perasan dah pandai, dah faham selok belok melakukan ibadat dengan betul. Tapi itu cuma perasaan saja. Hakikatnya cara kita beribadah itu salah. Cara kita beribadah itu salah hakikatnya. Tapi perasaan tu rasa macam dah betul dah tingkah laku kita atas dunia ni. Inilah yang membuatkan kita tak sudi nak duduk dalam majlis ilmu. Buat apa aku nak duduk? Buat apa aku nak datang? Buat apa aku nak hadir? Aku walau tak duduk dalam majlis ilmu pun aku sembahyang. Aku walaupun tak duduk dalam majlis ilmu, aku jalankan tanggungjawab aku sebagai seorang suami. Dia jadi perasan. Na'udzubillah min zalik. Tu bahaya penyakit perasan ni. Dia kagum pada diri sendiri. Seperti ilmunya, seperti dia kagum dengan ilmu. Tak sangka aku ni orang lain, susahnya nak belajar, susahnya nak pandai, susahnya nak faham, susahnya nak hafal Quran. Aku ni 3 bulan hafal 30 juzuk. Yang lain 3, 4, 5, 6 tahun tak hafal-hafal lagi. Aku tak sangka aku ni macam ni. Alhamdulillah, habis amal. Tak ada pahala pun yang dia dapat dengan hafal tu. Walaupun dia hafal 30 juzuk tu, tak ada kebajikan pun. Bahaya tak penyakit ni? Bahaya. Banyak lagi, bukan ni satu, banyak lagi penyakit-penyakit hati yang wajib kita kena kenal satu persatu, kerana wajib dibuang penyakit ni. Kalau orang tanya apa hukum membuang penyakit, apa hukum merawat dan membuang penyakit ujub, jawabnya wajib. Apa hukumnya merawat penyakit demam? Hukumnya harus. Kita demam tak pergi rawat tak apa, harus. Tapi kalau penyakit ni tak rawat, berdosa. Habis. Itu seperti ilmunya dan ibadahnya. Dikagum dengan ibadahnya. Tak sangka aku ni banyak amal, tak sangka hari ni aku tak buat maksiat, tak sangka hari ni mata aku tak tengok benda haram hari ni, telinga aku tak ada dengar umpatan hari ni. Dahsyat. Dahsyatnya. Malam-malam bangun tahajud, siang dah lah penat bekerja, malam bangun tahajud pula. Isnin Khamis puasa pula, kerja tengah panas aku puasa. Aku tak peduli. Puasa. Habis amal ibadah. Habis licin amal ibadah. Dan tiada takut ia orang yang ujub tadi akan hilangnya. Tak ada perasaan takut, nikmat tu tadi hilang. Contohlah kita ada ilmu sekarang ni,
Macam-macam kita pandai contohnya. Kita tak risau benda tu ditarik oleh Allah maksudnya. Tu. Tak ada rasa risau kalau-kalaulah Allah ambil balik segala ingatan aku ni, ilmu aku ni. Oh, naya ni. Tapi dia tak ada perasaan tu. Dia seolah-olah yakin nikmat tu, kelebihan tu akan kekal ada pada diri dia lama-lama. Dia seolah-olah dia yakin benda ni takkan hilang dah. Kalau ilmu ni takkan hilang dah. Kalau yang taat tadi, dia akan yakin seolah-olah dia akan sentiasa melakukan taat kepada Allah. Dia tak ada risau boleh jadi Allah tarik naik nikmat taufik, jatuh aku dalam maksiat nanti. Sekarang ni memanglah Allah bagi taufik, pertolongan, bantuan dengan rahmatnya. Bolehlah aku semayang dan sebagainya, bolehlah aku duduk dalam majlis ilmu, bolehlah aku tutup aurat. Kalau esok lusa Allah tak bagi taufik, Allah palingkan hati aku daripada taat nak buat maksiat, nanya bala. Tapi orang yang ujub ni dia tak ada perasaan tu. Faham tak? Perasaan takut nikmat tu hilang tak ada. Dia confident. Aku kalau taat ni mana aku akan taat sampai mati ya, ibaratnya macam tu. Na'udzubillah min zalik. Dan lupa ia akan bahawa semuanya dia terlupa, kita terlupa hakikatnya segala kelebihan yang ada pada diri kita tadi tu, sama ada kelebihan ilmu ataupun amal ataupun ibadah. Allahumma salli ala Muhammad, kita terlupa semuanya itu hakikatnya adalah pemberian Allah Ta'ala. Terlupa. Boleh jadi terlupa ataupun memang tak tahu langsung. Kalau terlupa ni, kita pernah tahu. Aku tak akan boleh buat taat melainkan Allah yang tolong. Aku tak boleh buat ibadat melainkan dengan kehendak dan taufik Allah. Dia pernah tahu benda tu, tapi terlupa. Tu terlupa. Kalau tak tahu ni, tak tahu langsung. Maka dia akan pandang dirinya, ini semua adalah hasil daripada usaha dan ikhtiar aku, bekerja keras, menuntut ilmu, sebab tu aku sekarang ni jadi ahli ibadah. Dia terlupa. Ataupun dia memang tak tahu yang kita ni nak melakukan sekecil apa pun taat, sangat-sangat kita berkehendak dan bergantung kepada taufik daripada Allah. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu sekarang ni, yang online yang tak online ni, semuanya itu adalah dengan rahmat Allah sedia kala lagi. Sedia kala lagi dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah menentukan kita ni sekarang duduk dalam majlis ilmu. Dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah. Mustahil, mana akal kita tak boleh menerima tanpa kehendak Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik daripada Allah, kita boleh melakukan ketaatan ataupun duduk dalam ibadah majlis ilmu sekarang ni. Akal kita tak boleh terima. Ini semua semata-mata rahmat Allah, ketentuan Allah. Jadi yang hebatnya Allah. Yang hebatnya Allah, bukan kita. Kita ni sekadar menumpang rahmat. Kalau Allah tak pilih duduk dalam majlis ilmu, tak boleh kita duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau Allah tak pilih kita bagi taufik solat, kita tak boleh solat. Kalau bukan dengan keizinan Allah, taufik Allah, kita tak boleh nak menghafal walau satu huruf. Tapi orang yang ujub ni tadi, dia lupa, dia tak ingat. Dia memandang diri dia. Dia pandang diri dia, keakuan. Itu sifat keakuan. Na'udzubillah. Apa sajalah tuan-tuan, apa saja. Kita kaya ke, kita berpangkat ke, apa saja. Bukankah semuanya itu dengan ketetapan ataupun ketentuan Allah sedia kala lagi? Bukankah Allah dah atur semua tu untuk kita? Betul tak? Sebelum kita ada lagi, sebelum Allah ciptakan kita lagi, bahagian-bahagian kita ni Allah dah tentukan dah. Engkau besok atas dunia bagian.
Engkau pula bagian. Semua tu Allah dah atur sedia kala lagi. Kemudian baru kita dijadikan, diciptakan oleh Allah. Baru kita melalui segala yang dah diatur oleh Allah. Tiba-tiba kita perasan kita hebat pula dah. Tiba-tiba kita lupa. Hakikatnya itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Maka jika melihat ia hamba akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal. Maksud melihat di sini, melihat dengan mata hati. Melihat di sini dengan mana? Melihat dengan mata hati. Maksudnya hatinya tahu, hatinya reti, hatinya sedar, hatinya faham bahawasanya aku boleh menuntut ilmu, aku hafal bagian-bagian, aku boleh buat taat bagian-bagian ni adalah dengan nikmat Allah. Pandangan mata hati ni, bukan mata kepala. Mata kepala ni tak boleh tengok. Mata hatinya faham ini semua adalah rahmat daripada Allah. Ini semua adalah rezeki daripada Allah untuk aku. Dia faham benda tu, dia sedar benda tu, dia yakin benda tu. Itu maksud melihat tu. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya, nikmat menuntut ilmu, nikmat solat, nikmat sedekah, nikmat puasa, nikmat apa lagi, terpelihara daripada dosa maksiat. Bila dia nampak nikmat tu adalah anugerah Allah daripada Allah, bukan daripada usaha dan ikhtiar dia, dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya. Kalau ada perasaan macam tu dalam hati dia, sedar sekarang ni makna aku boleh duduk dalam taat sekarang ni, ini semata-mata rahmat daripada Allah. Harap-harap janganlah kau ambil semula nikmat ni ya Allah. Janganlah kau hilangkan nikmat menuntut ilmu, nikmat semayang, nikmat sedekah, nikmat macam-macam ni lah, terpelihara daripada maksiat ni. Janganlah kau tarik semula, janganlah kau ambil balik ya Allah. Ada perasaan tu, ada perasaan tu, risau. Dan suka cita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Dia redha. Dalam masa yang sama dia redha. Redha makna seronok Allah Ta'ala beri taufik semayang. Dia seronok Allah bagi taufik duduk dalam majlis ilmu. Dia ada perasaan seronok. Nikmat tu dia rasa seronok. Boleh belajar, boleh mendengar agama. Dia jadi seronok. Dia ada perasaan seronok. Dia rasa ya Allah bertuahnya lah aku ni. Alhamdulillah ya Allah kau pilih aku, walaupun aku ni bukan orang baik, tapi kau pilih juga aku duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dia ada rasa seronok dalam hati dia. Dan dia takut nikmat tu nanti ditarik oleh Allah. Janganlah di masa-masa akan datang Allah tak pilih aku lagi. Janganlah di masa-masa akan datang Allah tak pilih lagi aku belajar, tak pilih lagi aku duduk dalam taman syurga, tak jemput lagi aku menjadi tetamu Allah. Janganlah ya Allah, kau kekalkanlah nikmat ni. Maka tiada ada ia ujub. Kalau begitu itu bukan ujub. Kalau ada perasaan macam tu dalam hati, itu bukan ujub. Bukan. Sebab apa? Dia sedar yang ada pada diri dia tadi, ibadah ataupun ilmu ataupun amal tadi, itu semata-mata adalah pemberian Allah, rahmat Allah, ketentuan Allah. Dan dia berasa seronok dengan nikmat tu, berasa seronok kerana dia terpilih diberi nikmat tu, dan dalam masa yang sama dia takut nikmat tu diambil kembali oleh Allah. Itu bukan penyakit ujub. Ujub ni tadi dia lupa segala-galanya tu. Dia lupakan ini, dia tak ingat yang tu kehendak Allah, taufik daripada Allah, dan dia tak risau benda tu diambil semula oleh Allah. Itu penyakit ujub. Itu penyakit ujub. Baik. Apa sebab dia? Setiap penyakit mesti ada sebab. Betul tak? Kita kalau nak rawat penyakit mesti kena tahu punca. Penyakit anggota buat badan pun macam tu kan. Doktor tu kat hospital ke klinik ke, dia mesti nak cari punca.
Kalau darah tinggi apa puncanya, lemah jantung apa puncanya, mesti ada punca sakit-sakit tu. Begitulah juga penyakit hati, ada punca dia, ada sebab dia. Kenapa kita jadi macam tu? Kenapa kita jadi macam tu? Sampai melupakan Tuhan yang menentukan, yang memberi rahmat, yang memberi nikmat, yang memberi taufik kepada kita sehingga kita boleh buat pelbagai ibadah, boleh dapat ilmu, boleh faham bagian-bagian. Sampai kita terlupa benda tu. Apa puncanya? Sampai kagum pada diri sendiri. Sampai merasakan kita ni, makna merasakan kehebatan diri sendiri. Apa punca? Maka nak rawat penyakit ujub ni, yang merosakkan amal ni, kena tahu punca dia dulu, sebab dia. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Penyakit ujub ni, ini bukan punca takabur. Dia akan membawa kepada takabur, ujub ni. Ujub ni dulu, sebelum jadi takabur, ujub dulu. Sebelum diserang penyakit sombong, diserang penyakit ujub dulu. Bila kita dah perasan, kita kagum yang kita ni alim, kagum kita ni banyak ilmu, kagum yang kita ni kagum dengan diri sendiri banyak amal, kagum dengan paras rupa kita contohnya. Dia akan datang penyakit takabur, sombong. Iaitu mana? Dia akan merendahkan orang lain. Dia akan pandang rendah orang lain. Dia akan pandang rendah orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang tak ada nikmat macam dia tu. Lebih-lebih lagi orang yang tak ada, yang tak dapat nikmat macam yang ada pada dia tu, dia akan pandang rendah. Hati dia, mata ni pandang biasa. Mata ni pandang biasa, tapi hatinya memandang rendah. Ini orang hina ni. Ini orang maksiat ni. Ini orang ahli ibadah. Dia akan jadi macam tu. Jadi sombonglah pula. Dua-dua ni dosa besar. Dua-dua ni dosa besar yang membinasakan pahala ibadah kita. Dan perbezaan antara keduanya, apa beza di antara ujub dan takabur? Apa beza penyakit ujub dan takabur ni? Jadi penyakit ujub ni, sebelum terlupa, timbulnya penyakit ujub ni kerana apa? Jahil tentang hakikat perkara ataupun terlupa hakikat perkara. Itu punca yang timbul ujub tadi. Punca yang timbul ujub tadi, sebab timbulnya penyakit ujub tadi, sama ada kita tak tahu tentang hakikat perkara. Kita tak tahu yang hakikatnya kita ni hidup dengan semata-mata rahmat Allah. Kita tak tahu yang kita mendapat pelbagai nikmat ni adalah semata-mata rahmat taufik daripada Allah. Tak tahu. Tak tahu cerita tu. Ini antara punca boleh timbul ujub. Ataupun pernah tahu tapi terlupa. Terlupa yang hakikatnya kita ni menumpang rahmat Allah. Jadi nak buang ni penyakit ujub ni, kita kena sedar, kena tahu, kena faham, kena terimalah hakikat yang kita ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Hakikat yang kita sebenarnya tak ada apa pun. Jasad pun milik Allah, roh pun milik Allah. Betul tak? Nikmat ni pun milik Allah. Adanya kita pun semata-mata dengan rahmat Allah. Lepas tu pula penuh dengan kehinaan. Penuh dengan kehinaan, menumpang nikmat Tuhan. Kalau Tuhan tak kehendak menjadikan kita, tak hidup kita di sini. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak memberi taufik, tak ada, kita tak boleh nak buat amal. Jadi terlupa hakikat tu. Bila terlupa, bila tak pandang Allah, maka hatinya akan memandang selain Allah, iaitu makhluk. Bila hati kita tidak memandang kepada Allah, makna bila hati kita tak ingat ini semata-mata anugerah rahmat Allah, taufik Allah, kita akan nampak diri kita. Kita akan nampak diri kita. Kita akan nampak diri kita. Bila nampak diri kita ni lah yang membuatkan kita rasa kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri, kagum dengan ibadah yang kita buat.
Kita rasa kagum. Oh, tak sangka, macam-macam tak sangka. Duk perasaan tu. Sebab tak boleh nak terima hakikat yang sebenarnya kita ni semata-mata sentiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah Ta'ala. Dalam apa hal sekalipun. Dalam apa jua hal sekalipun. Nak bercakap harap pertolongan Allah, nak memandang harap pertolongan Allah, nak mendengar harap pertolongan Allah, nak tarik nafas terlupa benda tu. Lalu kita pun pandanglah diri kita, oh hebatnya aku ni, tu hebatnya aku ni, padahal yang hebatnya Allah. Yang hebatnya Allah yang memberi nikmat tu yang hebatnya, bukan kita. Jadi beza antara keduanya, iaitu mana bahawa beza antara keduanya takabur tu dan ujub tu apa? Dan perbezaan antara keduanya bahawasanya takabur itu, sombong itu, Melayu kata sombong, melazimkan ia, memestikan. Bila dah ada dalam hati takabur, apa maksud takabur pula? Takabur ni juga perasaan dalam hati, kita merasakan kita lebih daripada orang lain. Kita merasakan kita lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal ketaatan, dalam hal yang bagus-bagus, kita merasakan kita lebih dari orang. Itu takabur. Faham baik-baik definisi ni. Ni pengenalan ni kita kena faham elok-elok. Kita ni sementara ada masa belajar ni, belajar. Gaji kita berapa sehari? 300. Ni ilmu lagi mahal. Gaji kita 300 sehari pun takkan dapat membetulkan amal kita. Gaji kita sehari 300 tak boleh membetulkan amal kita. Nak membetulkan amal kita ilmu. Jadi jangan merendahkan ilmu. Jangan berasa ilmu tu tak penting. Nanti balanya akan kembali pada diri sendiri. Akibat kita merendahkan, aku tak berhajat benda ni, aku tak perlu nak tahu benda ni. Nanti balanya akan kembali pada diri sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, tahu mana yang mulia, mana yang tak mulia. Perbezaan duduk dalam majlis ilmu bagaimana, duduk dalam majlis orang ramai-ramai macam mana. Baik. Dan perbezaan antara keduanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Maksudnya takabur ni dia akan melibatkan orang. Penyakit sombong dia akan melibatkan orang. Macam sekarang ni saya berasa saya lebih hebat, lebih mulia daripada tuan-tuan ni, abang-abang ni. Dalam bab ibadah contohnya, saya merasakan saya lebih daripada kalian. Jadi dia nak kena ada kawan. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu takabur. Itu takabur. Dia akan membandingkan, aku ni lah lebih hebat daripada orang. Aku ni lebih mulia daripada orang lain. Aku ni lebih bagus daripada orang lain. Aku ni lebih taat daripada orang lain. Dia ada lawan dia. Dia akan mengangkat diri dia dan dia akan memandang rendah orang lain dalam hal keelokan. Itu takabur. Adapun ujub, dia tak nanti ada orang. Ujub tak nanti ada orang. Ujub ni seorang-seorang pun jadi. Kita semayang malam-malam dalam bilik, tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak pun kita semayang malam tu. Tapi mari perasaan tu, tak sangka aku ni. Padahal tak ada orang nampak pun kita semayang. Tak ada orang nampak pun kita sedekah. Orang tak nampak kita sedekah. Tapi perasaan tu datang. Oh, tak sangka aku ni banyak betul sedekah. Oh, tak sangka aku ni banyaknya lah ilmu. Oh, tak sangka aku ni tak henti-henti buat ibadah, tak letih-letih buat ibadah. Dia seorang lagi jahat lagi rupanya ujub ni. Seorang pun jadi. Penyakit ujub ni seorang pun jadi kerja. Na'udzubillah min zalik. Seorang pun jadi kerja.
Sengih-sengih dah bangun semayang malam-malam sengih-sengih. Tak sangka tu lah. Ini hujan-hujan ribut ni pukul 2 pagi, hujan ribut, kilat peti sambar menyambah. Oi, tengok jiran sebelah gelap je semua rumah. Aku bangun malam-malam ni hebat tu lah. Habis amal gitu. Orang lain tak belajar, tak mengaji. Aku ni. Tak sangka. Tu penyakit ujub tu. Dosa besar tu. Hilang amal tu. Jadi kita kena sentiasa peka lah benda ni. Sebab tu kita ni jangan terlalu fokus kepada amalan anggota zahir, jangan. Ya, ambil berat juga syariat ni. Semayangnya kena betul, puasanya kena betul, tutup auratnya kena betul. Ni yang dalam ni pun jangan lupa perhati je. Yang dalam ni pun jangan lupa perhatikan selalu. Takut-takut ada benda tu. Jangan terlupa nak cari. Ada tak perasaan ujub ni? Ada tak perasaan takabur ni? Makna kena hari-hari. Hari-hari kena tilik tengok hati kita ni ada tak perasaan tu? Kalau ada, cepat-cepat rawat, cepat-cepat buang maksudnya. Cepat-cepat uruskan, jangan rela, jangan dibiarkan, jangan bersenang hati. Kena ada rasa bersalah, kena ada rasa takut amal kita binasa, kena ada rasa rugi pahala kita dibinasakan oleh Allah. Jadi kena perhati. Antara cara kita nak perhati masalah hati ni duduk dalam majlis ilmu ni lah. Boleh menolong maknanya, membantu, memudahkan kita nak perhatikan hati kita kalau kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita duduk seorang-seorang adatnya payah, kecuali kita dah terbiasa. Kecuali kita dah terbiasa. Dah biasa menilik hati kita, memandang hati kita, tengok kelakuan hati kita okey ke tak okey, cantik ke tak cantik. Macam kita tengok cermin muka tu. Hari ni nak pergi kerja, hari ni nak keluar rumah, kemas tak? Muka kusam tak? Rambut bersikat tak? Pakaian bersih tak? Perhati. Terpantang lalu kat cermin mesti nak tengok. Kadang tumpang cermin kereta orang, tumpang cermin motor orang. Mesti nak tengok. Pantang jumpa cermin, mesti nak tengok. Okey. Pergi shopping mall ke kan cermin banyak. Lalu kan nampak okey. Terperhati. Tapi hati kita, berapa hari kita perhati dalam sehari? Ada tak ujub, ada tak riak, ada tak takabur, ada tak sum'ah, ada tak dengki, ada tak dendam, ada tak sangka jahat, ada tak perhati? Dalam sehari berapa kali kita perhatikan hati kita? Ada tak benda yang tak comel, yang tak bagus? Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, tu bahaya. Kalau tak ada tu bahaya. Jadi zahir pun nak kena tilik, hati lebih-lebih lagi. Sebab kalau zahir kita ni kotor, orang je cela. Pakai baju butang sengit sebelah. Orang je cela, kata kita ni apa ni tak sihat ke apa. Baju butang sebelah sengit. Ataupun apa, tali pinggang tak masuk betul. Tali pinggang nak cepat tak masuk betul. Kan dia ada tempat sarung tali pinggang tu. Depan je, belakang tak ada. Pernah berlaku tak? Paling pun orang kutuk je, kata apa benda. Tapi yang ni kalau masalah Allah yang kutuk kita, bukan orang lah. Kalau dalam ni masalah yang kutuk kita Allah, yang cela kita Allah, yang tak redha kita Allah. Mana lagi bahaya? Kutukan orang ke kutukan Allah? Kutukan Allah lagi bahaya. Sebab kutukan Allah tu membawa mudarat, iaitu azab, kecelakaan. Kutukan orang silap-silap, kalau kita ada ilmu jadi pahala lah pula. Orang kutuk kita macam-macam, kita sabar, redha, tak apa dah lah, dapat pahala kita. Asalkan jangan balas jahat dengan jahat, tu dapat pahala. Tapi kalau Allah yang kutuk, pasti azab, pasti kecelakaan. Jadi penyakit ujub ni dia datang seorang diri, dia tak nanti duduk tengah ramai ataupun seorang-seorang, berbeza dengan penyakit takabur tadi.
Penyakit takabur nak kena ada orang. Dia ada bandingkan diri dia dengan orang. Tu penyakit takabur. Aku lebih bagus daripada isteri aku. Aku lebih taat daripada isteri aku. Aku lagi mulia sisi Allah nak banding isteri aku yang kuat melawan tu contoh. Itu takabur. Maknanya jangan merasakan diri kita lebih dalam hal kebaikan berbanding siapapun. Jangan kita merasakan yang diri kita ni lebih baik daripada siapapun. Anak kita, kawan kita, pekerja kita, majikan kita, jiran kita, tak peduli. Kadang-kadang kita suami ni mentang-mentang mengaji pergi masjid, kita rasa aku ni lagi mulia daripada bini aku ni. Takabur lah tu. Ya, walaupun pada hakikatnya dia memang banyak buat amal, dia banyak buat taat, tapi takabur ni perasaan dalam hati tadi. Aku ni nak bandingkan dengan isteri aku. Oh, aku lagi mulia sisi Allah. Bini aku memang kuat melawannya dengan begian-begiannya. Contohlah. Oh, aku lagi mulia lagi. Perasan tak? Itu penyakit takabur. Kalau kita tak kenal penyakit takabur tu, kita akan berasa selesa dengan perasaan tu. Padahal sebenarnya kita sedang dalam kemurkaan Allah. Kita kemurkaan Allah. Walaupun ia hakikat kita rajin semayang dan sebagainya. Begitulah juga sebaliknya. Isteri ni merasakan sekarang dia dah belajar, sekarang dia dah mengaji, suami masih lagi pakai seluar pendek, suami masih lagi pakai bagel, suami masih lagi pakai gantai, ajak semayang tak mau, ajak belajar agama tak mau, dia berasa aku kalau nak banding dengan laki aku lagi mulia lagi. Tu takabur lah tu. Na'udzubillah min zalik. Ada pun ujub, dia datang seorang-seorang. Dia perasan seorang, dia syok sendiri. Na'udzubillah. Halus tuan-tuan, penyakit hati ni dia halus. Kalau kita tak perhati betul-betul tak jumpa. Kalau tak tilik betul-betul tak nampak, tak perasan. Jadi alat untuk kita nak perhatikan hati kita ni ada masalah ataupun tidak, inilah dia ilmunya, ilmu tasawuf ni. Belajar ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ibaratnya macam alat nak scan dalam hati kita tu ada benda baik ke benda jahat ibaratnya. Kalau macam dekat hospital tu masuk dalam terowong tu MRI apa nama? Bukan LRT MRI. Dan terbalik masuk dalam MRI tu baru jumpa ni sakit tu sakit itu wayar putus ini wayar putus, baru jumpa. Tak masuk terowong tu tak jumpa. Jadi nak semak penyakit hati kita ni baik ke jahat, belajar ni ilmu ni. Sebab tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, belajar tasawuf ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib belajar. Tak kisahlah belajar agama mana. Asalkan belajar lah, tak kisahlah. Asalkan belajar. Takut-takut tak perasan. Sebab apa tuan-tuan? Maksiat hati ni punya pasal, dia boleh membinasakan pahala amal yang dah dibuat berpuluh-puluh tahun. Hati punya pasal, dia boleh membinasakan pahala amal yang kita dah buat berpuluh tahun. Bahaya ke tak bahaya? Tak kisah haji tak haji, wakaf tak wakaf, umrah tak umrah, dia habis sapu licin. Waktu kita nak kena ada rasa takut, risau, bimbang, penat buat amal. Besok kalau kita mati, na'udzubillah, dalam keadaan hati kita tak terurus lagi, na'udzubillah, apa bekalan kita tuan-tuan? Cuba kita fikir sekejap lah. Contohnya sekarang dalam hati kita ada hasad, ada dengki, ada riya, ada ujub, ada dendam, ada macam-macam. Ini Nabi kata penyakit-penyakit ini semua membinasakan segala amal ibadah kita. Sebanyak apa pun. Cuba kita bayangkan kita mati dalam keadaan hati kita begini. Apa bekalan amal kita? Tak ada. Melainkan yang kita bawa tu dosa sangat. Dosalah bekalan mati kita. Kebajikan dah habis. Cukup dengan dengki satu kan. Nabi kata cukup dengan dengki menghapuskan segala amal. Tu dengki saja, tak kira mengumpat lagi. Jadi macam mana nasib kita kalau mati dalam keadaan pahala kita ni dah dibinasakan dengan sebab kita sendiri. Jadi yang merosakkan amal kita adalah kita sendiri, bukan orang. Orang dengki dengan kita tak ada masalah, tak hilang pun pahala kita. Tapi kalau kita yang berdengki dengan orang, habis pahala kita. Jadi yang merosakkan amal kita bukan orang lain, melainkan diri sendiri.
Jadi jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Salahkan diri kita sendiri. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Makna pada syarak ni, pada agama, di sisi Allah tu dicela kalau ada perasaan macam tu. Kita ni manusia tuan-tuan, pasti ada penyakit ni, pasti datang. Cuma dapat tolak dengan tak dapat tolak saja. Dia datang tetap datang kerana dibisikkan oleh nafsu dan syaitan. Tak kisahlah belajar tak belajar, belajar agama tak belajar agama, dia tetap datang. Cuma kalau kita ada ilmu contohnya, insya-Allah lebih mudah kita nak menolak benda tu. Sebab kita faham dah puncanya kenapa, macam mana cara nak merawatnya, sebab dah ada ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak tepis bisikan tu kalau datang? Setan duk bisik, nafsu duk bisik. Macam mana kita nak tolak tanpa ada ilmu? Sebab tu ilmu tu penting. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Tambahan lagi, bukan tu saja, bukan saja kita yang ada penyakit ujub ni Allah cela kita. Tambahan lagi apa? Bukan tu saja, membinasakan ia akan pahala ibadah. Dahlah dicela oleh Allah, dimurkai Allah, pahala pun dibinasakan oleh Allah. Jadi dapat apa? Dapat penat. Dapat penat lah. Kalau jenis sedekah, membazir je lah. Sedekah banyak dah. Puluh ribu dah, timbul ujub. Bazir je lah tu. Jadi kosong lah, tak ada kebajikan pun. Walaupun orang kata bagus, awak ni pemurah, awak ni bagus, awak ni pemurah. Tu kata orang. Tapi sisi Allah dah. Telah firman Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sebut olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari makna hari memerangi kamu akan puak Hawazain pada lembah yang dinamakan dengan Hunain, yakni yang terletak di antara Mekah dan Taif. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Satu hari para sahabat dia jadi bangga sebab tentera pada waktu tu ramai. Jadi dia lupa diri. Dia merasakan hebat dengan ramainya tentera tu. Padahal Allah Ta'ala kata, seramai apa pun takkan boleh menolong kamu, melainkan yang menolong itu adalah Allah, bukan jumlah yang banyak. Tu Allah tegur. Sebab ada timbul penyakit tu tadi. Merasakan hebat, itu ni ramai, pasti menang gitu-gitu. Sampai melupakan hakikat yang menolong, memberi kemenangan itu adalah Allah, bukan jumlah bilangan yang ramai. Itu penyakit ujub. Jadi datang pada kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, dapat kita menolak benda ni. Dia penyakit jenis pergi datang, tuan-tuan. Penyakit ujub, takabur ni dia jenis pergi datang. Tolak dia datang, hilang, nanti kan dia datang balik, malam kan dia datang balik, tolak balik. Macam tu lah. Bukan kata hari ni dapat tolak, lepas tu dia akan sembuh sampai bila-bila. Dah, belum tentu. Dia akan datang balik. Sebab tujuan setan, nafsu iblis tu nak merosakkan ibadah kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diredai oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah. Masuklah ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, anak isteri, keturunan kita dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan jalan-jalan syurga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutub wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu kuntum qabliya karim.